Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session di Sungai Petani hari ini atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah dengan cara memukul isterinya menggunakan pelbagai objek pada Mac dan bulan lalu. Tertuduh Rosmaini Abdul Rauf, 43 tahun, mengaku tidak bersalah dan meminta dibicarakan selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Najwa Cik Mat. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah terhadap isterinya, Nur Fitri Mukhtar, 39 tahun, dengan menggunakan kerusi plastik dan getah paip di sebuah rumah di Bandar Aman Jaya di Sungai Petani kira-kira jam 5 petang pada 29 Mac lalu. Dia turut didakwa melakukan kesalahan sama ke atas mangsa menggunakan penyangkut baju dan penyangkut besi di lokasi sama kira-kira jam 9 pagi pada 23 April lalu. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiksaan yang jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan dikenakan denda atau sebat. Mahkamah menetapkan tertuduh tidak boleh dijamin kerana masih di penjara dan menetapkan 16 Jun depan sebagai tarikh sebutan semula bagi proses serahan dokumen.